Assalamualaikum, saya Azhar. Tadi saya rakam video nak buat testing InDrive untuk mengesahkan yang zero commission. Zero commission jika berada di outstation, berada di luar daripada kawasan yang kita daftar sebagai InDrive driver. Jadi tadi saya test, saya dah order betul lah. Saya order RM10. Saya berani letak lah. Kalau pun betul dia potong kad pun 10% je kan. Sebab 0.9%, 0.92%. Super macam tak apalah. 10% je kan. Jadi tadi daripada saya berada di Kuantan. Jadi saya ni hari kedua atau ketiga saya jadi saya nak mengesahkan. Okey, ini tambang RM10 full. Tambang RM10, passenger akan bayar full. Itu yang di quotation lah. Itu memang tadi apa yang recommended by InDrive. Berapa kilometer je. Tapi ini tadi berapa kilometer dah sampai ke depan sana sebenarnya. Sampai ke Jalan Besar. Tapi saya malas sampai sana baru nak klik arrive. Jadi saya klik, dah bergerak 78 meter, saya stop. Tengok, memang betul zero commission. Saya dapat RM10 tepat. Tak ada potong. Tak ada potong RM10 pun. Jadi kira betul lah tu. Zero commission jika outstation. Tapi tak tahu sampai bila. Sampai hari ke berapa. Nanti kalau esok saya masih lagi berada di Kuantan, saya boleh try lagi kan. Jadi saya akan beritahu lah, insyaAllah. Okey, jadi InDrive ada berapa tadi? Ada tadi, tapi saya pula sakit perut. Jadi tak jadi ambil lah. Kalau ambil pun berbaloi sebab ke RM2 sekilo. RM2 sekilometer nak pergi 7 kilometer. Saya total saya nak pergi 2 tambah 5 kilometer, 7 kilometer dapat RM15. RM15 full kan. Zero commission. Saya nak ambil, saya dah klik dah, setuju. Orang tu dah setuju dah. Jadi saya terpaksa cancel lah, sakit perut pula. Sakit perut terpaksa lah, tak boleh lah nak tangguh. Okey, nanti saya cerita lagi. Selamat.